mencari lampu emergency kalau rumah selalu blackout, ataupun untuk guna lampu untuk camping yang tahan lama sehingga 80 jam. Ini adalah lampu lantern dari jenama Shine Trick. Apa yang menarik lampu ni, mereka bentuk agak klasik dan ada case ni untuk memberi ketahanan kalau jatuh taklah dia pecah, dan dia ada 4 mode lampu dan button ni kita boleh switching untuk 4 mode. Ni yang pertama, lampu warna kuning. Ni yang kedua, lampu warna putih. Ni yang ketiga, lampu warna putih dan lampu kuning kombinasi. Dan yang terakhir ni adalah lampu bleeding. Lampu ni akan malap, terang dan malap. Cara penggunaan dia simple. Jika kita nak jimatkan cahaya lampu, kita boleh dimkan dia, kita boleh kurangkan cahaya dia dengan tekan. Ini lampu ni akan kita guna untuk dim. Yang tak percayanya, lampu ni boleh tahan sehingga 80 jam. Dan ada USB charge Type-C. Kemudian ada penyangkut dan ada mini carabiner. Jadi kita boleh gantung lampu ni di mana-mana. Yang bagusnya lampu ni boleh digunakan ketika emergency ataupun ketika guna untuk camping. Dan lampu Shine Trick ni didatangi dengan beg yang bentuk eksklusif, bentuk tactical, cantik tulisan dia, dan bersama dengan USB Type-C. Jadi tak perlu risau, jadi mudah untuk kita guna. Jika berminat untuk dapatkan lampu lantern Shine Trick ni, boleh dapatkan daripada link di bawah video ni. Jumpa lagi di video akan datang.